Ya. Diorang nak yang muda hijau macam ni je? Ha, betul. Pak Mat pilih yang hijau macam ni yang elok. Yang busuk buang. Oh, macam ni ya? Ya, betul. Oh, yang muda je lah. Yang muda saja, Pak Mat. Oh, kalau yang macam ni? Yang kuning-kuning ni? Yang itu kan busuk, Pak Mat. Buanglah, Pak Mat. Oh, tua je kau reject, tak apa. Bukan pasal tua, Pak Mat. Busuk. Dah pula dah. Kenapa dia nangis ni? Kenapa bang? Abang dah kenapa nangis-nangis ni? Abang hilang RM50,000. Ha? Yang RM50,000 pagi tadi tu? Ya, Dik. RM50,000. Allahu Akbar. Abang dah repot. Lepas tu boleh cakap tu, tempat tu selalu ada rompakan. Tak sangka abang pula yang kena kali ni. Dah, bang. Uruklah abang nangis. Tapi, kejap. Pak Mat, abang. Macam mana perompak tu boleh tahu yang abang ada duit? Betul juga. Sedangkan, Jas je yang tahu abang ada duit. Betul juga. Peliklah. Jalan. Aku kaya. Lepas ni aku nak beli hotel pula. Oi, mana boleh? Hang tak cukup duit lagi. Tak boleh. Ambil baru sikit pun nak beli dah. Tak ada banyak dulu. Kalau aku kaya, aku nak beli gajah. Gajah. Kalau je gajah. Ayam seekor pun tak boleh beli. Tak boleh. Sebab hang ada hutang dengan aku. Hang kena bayar hutang aku dulu. Lek, berapa hutang? Esok nak ambil limau tu. Macam mana nak datang? Mana limau? Tunggulah. Esok kita kena piawai. Sebab nak kutip. Tak apa. Yang 2 ekar tu biar aku settle. Tak semua limau tu? Boleh. Larat. Tengoklah. Sebab dia kuat kan bagi dia angkat semua lah limau tu. Tak apa. Boleh, tak ada hal lah. Dia padi. Ya. Kecil-kecil dia padi besar-besar gila babi. Wah. Tak ada tak apa. Banyak kuat makan limau ni. Sembang-sembang esok dia boleh buat macam suang. Boleh. Awak macam boleh. Bos. Astaghfirullahalazim. Dah lah aku bela korang. Aku bagi makan lagi korang. Rumah ni aku bagi juga kat korang. Korang kenal aku. Mana duit aku? Duit apa, bos? Kami tak ambil duit, bos. Bos. Duit apa? Kami pun tak ada duit. Duit bos masa gaji tu lah kami ambil, tak ada. Lain. Tak apa, bos. Kalau pasal ulak tu, saya dah uruskan. Nanti... Jom diam. Korang tak nak mengaku Korang tidur je kat balai. Biar polis siasat korang. Korang bertiga beramal dari sini. Tapi abang... Kau diam. Sabar, bos. Sabar itu separuh dari iman. Kita siasat dulu. Astaghfirullahalazim. Walaupun muka kami ni nampak buruk, bos. Keluar pada kampung. Kami tak pernah terniat untuk curi duit orang tau. Kau diam. Aku tak nak tengok bukan hati korang. Korang keluar. Berambus. Korang keluar. Biar korang esok tidur kat balai. Astaghfirullahalazim. Luluh Keluar. Subhanallah. Man, jom. Bon, jom. Gajah bermalau. Gajah beripat. Abang, kita bincanglah dulu. Mana boleh macam ni? Ni, Pak Mat, abang. Dah kenapa pula ni? Tapi kan, Jas rasa abang dah keterlaluan. Sebab diorang belum dibuktikan bersalah lagi. Tapi abang dah buat macam tu kat diorang. Tak patut. Yelah, Dik. Siapa lagi yang tahu pasal duit tu? Diorang je yang tahu.
Mulai esok, kita cari pekerja baru. Kita buka interview. Siapa pula tu? Kan? Dia ni. Cepat angkat. Hello? Encik Hassan, saya buat panggilan daripada IPD Keluang. Saya nak beritahu perompak yang menyamun Encik Hassan semalam dah pun ditangkap. Jadi saya nak minta Encik Hassan datang untuk buat kawat cam dan duit Encik Hassan pun ada. Ya Allah. Terima kasih. Encik, boleh saya tahu siapakah perompak tu? Kalau ikut CCTV ni warga asing. Kami dapat CCTV dia orang pun kami dapat juga. Dia orang dah follow Encik Hassan daripada bank lagi. Dah mungkin nasib kita macam ni. Aku nak doa ke Allah semoga Cik Hassan kita sedar. Bertaubat lepas ni. Jangan tuduh kita yang bukan-bukan. Kan? Aku nak bagi tahu dua. Sekejap lagi kalau kita polis mai nak tangkap, biar aku seorang jangan mengaku. Hampa dua orang relax jangan mengaku. Mana boleh macam tu, Min. Kita ni kan kawan dah lama. Kalau hang mengaku, aku pun nak mengaku. Biar sama-sama kita masuk dalam. Hanglah kawan. Makan pun free. Hanglah kawan sejati aku. Tak apa. Kalau korang nak masuk penjara, aku tak mampulah nak menahan apa semua. Aku akan balik kampung. Kalau family korang tanya, aku akan cakap korang ke salam. Itu je lah. Wajak tu Apa hati hang pun. Hang pun jangan Cik Hassan. Faham tu? Cik Hassan juga. Aku rasa hang ni dah terikut. Panggil macam bos kita ni. Okeylah, tolong. Hang si ngap-ngap kat hang kat aku bila nak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Darah dah seorang dah. Assalamualaikum, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Puas kami mencari. Dekat Tanda Sawam. Dekat railway. Dekat pejabat pos. Kat sini korang. Dah lah tu lah. Jangan payah rajuk lagi. Jomlah kita balik. Jom. Eleh, Mama ni letih lah. Assalamualaikum. Abang. Abang Man. Abang Min. Abang Mun. Oh, ni perempuan yang kat ada limau tu Jacinta nak minta maaf tau. Ayah. Bolayan. Maaf, Bonon. Dia dah maaf bagi bumi. Astagfirullah. Sungguh benar bagi dikata. Man. Min. Mun. Saya nak minta maaf. Saya silap tuduh awak bertiga berjui. Penyayan sebenar dah dapat ditangkap. Subhanallah. Mulai hari ini, saya nak up gaji awak bertiga. Tak layan dah. Berapa? Berapa? RM5. Tak layan lah RM5. Nak? Biar aku duduk dalam pun tak apa. RM5 kan dah cakap RM5. Allah. Sorry. Abang gurau je. RM50. RM50? Saya bergurau je tu. Saya memang nak balik ke ladang dia orang ni. Jomlah. Masuk jail saya tak bos. nak. Dia orang je. Man Min Mun. Saya macam mana? Abang Mat mestilah dapat. Kan Abang Mat ni orang kanan saya. Alhamdulillah. Yang RM5 tu dah bapak punya. Tapi tengok macam tak ikhlas ni. Tak ada. Tak ikhlas ni. Dah lah tu. Rasuah. Dah. Tak ikhlas. Man Min Mun. Dah lah lemah hijau lagi. Buang yang keruh. Ambil yang jernih. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh peribadi. Jeng. Tari berterabur. Ada nampak Mami? Dah. Bayar. Dah, jom. Balik. Jom kita bayar. Tak payah, jom. Sebelum hujan ni. Nak jalan ni lagi tak? Angin pun dah mula kencang. Jom. Tak jalan ni lagi tak? Ya, macam ni. Tak nak kan? Bayar. Balik. Kan jalan ni. Kita balik aja. Jas okey, Jas. Sihat. Ya ke? Cantik lah. Aku nak beli ni. Dataran Merdeka aku nak beli ni. Jangan. Beli lapangan terbang tu tadi, Mun. Macam lah tu. Apa ya, Mun? Banyak nanti kau nak beli duit tak ada hutang aku pun tak bayar. Dah. Jangan diam. Ni. Aku boleh jalan. Aku jalan. Hop.
Tujuh. Jalan, jalan. 1, 2, 3, Penjara, 4, 5, penjara. 6, 7. Yeay! Power lah. Kau nak tahu? Disebabkan benda ni lah aku ingat korang yang sama dengan aku. Apa lama ni? Letih, bos. Letih. Dik, cepatlah sikit kau ni. Lah, abang ni dah yang kalut sangat dah kenapa? Yelah, kau ni banyak soal lah. Kau nak cepat lah. Kalau dah tahu nak cepat, dah tak call dulu tu kenapa? Abang Betty dah kong. Diorang ni tak terhenti. Kau lawan sampai Betty kong tu tak? Diorang kata ada hal penting. Ha? Hal penting? Ya. Kalau dah penting sangat, jom cepat, jom. Sedap betul lauk ayam tadi tu. Tak pernah makan sesedap tu. Excuse me. Alhamdulillah, bos. Syukur. Nikmat dari Allah. Memang sedap. Subhanallah. Memang sedap betul lah Abang Min masak. Itu kita nak dengar tu. Kalah Jas masak. Tapi kan, apa nama masakan tu Sebab Jas rasa dia macam ayam masak merah pun. Tapi macam rendang sikit. Tak. Rasa lain macam sikit lah ayam dia tu. Macam rasa lain. Siapa masak? Kalau bos, Jas dengan Mamat nak tahu. Masakan tu idea kami bertiga lah. Kami lah masak. Yang first yang bagi sedap tu Allah bagi sedap. Ya kan kami. Ni, masakan tu diberi nama Sweet Sawi. Bersama Limau Kasturi. Come on. Sweet sawit bersama limau kasturi. Special ni nama. Minum baru ni. Tak pernah dengar. Patutlah sedap. Betul lah. Tapi kan Pak Mat, Abang, Jas tak beli barang dapur. Dia tak ya juga kan? Mana abang-abang semua dapat ayam tu? Mana kau dapat ni? Sebenarnya macam ni. Macam mana? Dah ni. try. Aku pula. Try. Ayam. Ayam kan? Ya. Kalau kata dia nak minum ayam, lepas dia minum tu, dia tengok ke atas, kenapa dia berhenti? Sudah. Dia terkejut tengok berulang ke atas. Salah. Aku tahu. Apa dia? Dia tengok hujan. Salah. Apa dia weh? Jawapan. Hampa mesti tak tahu je ni. Tak tahulah. Tahu lah teka-teki mana tak tahu. Sebab Ah. dia tengok atas, dia pergi. Mari, tengok kan? Siapa dia? Tak ada siapa weh. Takkanlah tak ada siapa. Ketuk tadi kan pintu tu. Man! Oi, awak. Man! Man, oi. Man! Oi. Man. Dua, tiga boleh ku cari. Mana nak sama si kucing belang? Ni surat ugutan ni. Ha. Apa kau buat kat sini? Kau ni makin besar makin cantik. Apa besar-besar? Kalau betul lah dia nak kacau kita,
Kita kena siap sedia. Baik, bos. Satu. Tukang kau. Aku akan pastikan kau akan jadi milik aku malam ini.